Dia nak jimak bini dia tapi nak bayang perempuan lain, nak bayang negro mana tak tahu lah. Dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam tesis dia menyebut haram. Faham tak ni? Kenapa kita nak imagine orang lain? Binimu yang halal yang ni. Nabi kata bila kamu melihat seorang perempuan di luar rumah, lalu kamu jadi tertarik, huyu. Nabi tak kata huyu. Nabi kata fa'ajabatka, maka kecantikannya itu menarik perhatian kamu. Pulanglah kepada isterimu yang halal di rumah. Faham? Bermakna yang ini haram. Jadi mu nak jimak bini, lepas tu nak bayang penyanyi Korea. Faham lagi? Nak buat apa? Pasal di rumah, orang rumah saya tak berapa cerah